Dunia dikejutkan dengan berita pemergian Pop Perancis, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Vatican City yang meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru berganda pada usia 88 tahun. Siapakah Pop Perancis ini? Nama asal beliau Jorge Mario Bergoglio, dilahirkan di Buenos Aires, Argentina. Beliau merupakan Pop ke-266 dan Paus pertama dari luar Eropah sejak lebih 1,000 tahun. Pop Perancis terkenal dengan gaya kepimpinan yang sederhana dan penuh empati. Tidak tinggal di istana rasmi tetapi memilih rumah tamu biasa. Tidak menggunakan kereta mewah tetapi kereta kecil sahaja. Beliau memilih untuk hidup dekat dengan rakyat. Bukan kemewahan, dan yang paling luar biasa, beliau kerap menyeru kepada dunia dialog antaragama, terutamanya dengan dunia Islam. Beliau pernah melawat masjid, berdoa bersama imam dan membantu pelayan Muslim Syria untuk mendapatkan perlindungan di Eropah. Beliau pernah menegaskan Islam bukan agama keganasan, setiap agama ada ekstremisnya. Pada tahun 2019, Pop Perancis menandatangani dokumen persaudaraan kemanusiaan bersama Sheikh Ahmad Al-Tayyib, Imam Besar Al-Azhar, satu deklarasi damai dan toleransi antara agama Islam dan juga Kristian.